Marom ni lock apicalis. Tengok ni kelulutnya. Dia macam perang-perang lah dekat dia punya bontot dia hujung. Ni corong dia keras ikut kan. Okey, spesies damar. Locknya besar berat, kena angkat 2 orang. Okey, siapa minat bagi tahu. Kita ada spesies lain, kita tengok. Yang ini Cainifron, Lopotrigona cainifron. Spesies gunting, garang Saya tak berani sangat ni. Kelulutnya tu kat dalam semua tu, nampak. Ada gigit-gigit plastik, sebab plastik ni saya tak buka lagi. Kita baru ambil. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tanya lock tinggi ke besar ke apa? Ni ada. Ni kayu dia, kayu paling keras. Kelulut banyak, nampak tu. Kelulut cukup banyak. Aktif garang ni. Sebelah pun sama, locknya panjang. Kelulutnya alhamdulillah cukup banyak, nampak tu. Yang ni locknya memang tinggi panjang. Okey, kalau yang ni Gastra. Nampak ni. Bontot dia warna orange, cantik. Kita tengok dalam dia. Okey, ni pun dah banyak. Walaupun hari-hari sini hujan. Kita tengok. Alhamdulillah. Banyak banyak. Warna orange, nampak tu. Cantik. Okey. Dah ada kantung madu tu. Banyak, alhamdulillah. Okey. Siapa nak bagi tahu? Dia punya topping pun sama. Kita dah siap cat. Siap penutup. Kalau siapa nak bumbung macam ni pun boleh juga. Dengan tapak besi. Okey. Yang ini apicalis yang kedua. Nampak tu kelulutnya. Yang ini dah siap topping. Yang tadi belum topping. Tapi nampak Tapi sini tak ada sumber, sebab tu pasang topping sajalah. Kita tengok. Dia tak garang, spesies yang manja juga. Cuma kena ada sumber damar. Pokok-pokok balak, merawan, meranti sawah, tengok tu. Tebal lah dia punya ni dalam. Siapa nak lock-lock besar ada lagi sini. Banyak. Kalau siap. Yang ni pun ada. Saiz dah okey, tinggi. Yang ni pun besar. Toppingnya pun besar. Tengok dalam dia dah ada kantung-kantung madu. Walaupun musim hujan ada kantung madu. Okey. Alhamdulillah. Yang nak rumah cantik, masjid macam ni boleh. Yang nak rumah cantik macam ni pun boleh. Okey, ni pun kita nak jual. Lock Itama siap topping. Okey, ni lock Itama siap topping. Siapa nak, kelulutnya banyak. Okey. Yang ni lock Itama siap topping. Kayu memang cantik, solid Topping besar. Siap cat dah. Ni baru pasang lah beberapa hari lepas. Tapi dah naik juga, cantik. Topping besar, kita target 3 kilo lebih ni topping ni. Dan ni pun nak jual. Kelulutnya pun banyak. Nampak tu banyak. Super aktif. Ni dah pukul 6 petang Hari ni apa? Jumaat. Okey, nak siap bumbung boleh. Kelulut dah naik atas. Yang ni